Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di restoran ni. Untuk iaitu restoran Aku Try Bandung Ku Tom Yum. Untuk memasak udang. Lobster yang dia beli tadi. Okey. Kita buttermilk. Buttermilk Lepas tu ni akak yang akan memasak udang ni. Udang lobster ni. Okey. Okey, dia ada oksigen tapi oksigen ni ambil balik. Okey, jom kita. Kita tanya berapa upah masakan dia dekat sini. Sesuai lah tu dekat dia punya kedai pada gambar udang tu. Kita boleh promote kalau anda semua kalau rasa nak makan ataupun nak masak macam ni boleh datang sini juga. Okey. Nampak tu? Kita tu. Okay, kita tengok apa yang jadi sekejap lagi. Berapa tu harga dia? Lebih kurang. Kita tengok. Apakah harga? Kira berapa je? Boleh. Tapi makanan yang lain kita nak ambil menu lain tu. Kita tangkap gambar bagi kat kawan lagi senang. Kau bila tepi tangkap gambar bagi. Okey. Bukan dia tadi bagi balik. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat apakah hasilnya sebentar lagi. Okeylah. Sementara tu kita akan pilih tempat untuk berbuka puasa di sini bersama kawan-kawan lagi. Okey, sementara Zaza nak tunggu apa menu yang nak dipilih oleh rakan-rakan Zaza. Kita apa tu? Menunggu dengan sabar. Dah air tu. Okay. InsyaAllah akan menjadi lebih sedap ataupun menarik dengan cita rasa baik ini juga. Okey. Kita tunggu sebentar lagi. Setelah kita jumpa di video selanjutnya. Selamat berbuka puasa kepada anda semua. Sebab kita nak tunggu udang lobster dimasak. Kita tengok hasilnya sekejap lagi buat buka puasa. Okeylah. Kepada anda semua sekiranya ingin try ataupun ingin cuba, boleh datang ke Aku Try untuk memasakkan udang ataupun apa-apa makanan. Nanti dia charge lah berapa harga yang dikenakan. Okeylah. Kita jumpa di video selanjutnya. Sebentar lagi dan kita lihat apakah hasil udang lobster itu tadi. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami dah 1.8k lebih. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, janganlah tak skip. Terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita taruh selalu.